Nama pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Kouls kembali menjadi sebutan di Asia. Ini selepas platform media sosial Liga Juara-Juara AFC, ACL, menyiarkan senarai 8 pemain terbaik dari segi perebutan bola. Kouls menduduki tempat ketiga dengan memenangi penguasaan bola sebanyak 48 kali. Ini meletakkan bek kanan Buriram United itu mengatasi Sadio Mane dan Salim Al-Dawsari. Ini kerana Mane dan Salim masing-masing memiliki kadar kejayaan penguasaan bola sebanyak 44 kali. Dua pemain mengetuai kedudukan teratas dari segi kejayaan penguasaan bola ialah Park Tae-jun, Gwangju FC, dan Roger Ibanez, Al-Ahli. Rekod bek tengah berusia 26 tahun itu berpotensi dipintas Ibanez dan Kouls menjelang aksi suku akhir ACLE yang akan berlangsung pada penghujung April ini. Ini kerana Tae-jun bakal menjalani khidmat negara Korea Selatan bermula pada minggu pertama April ini. Sepanjang tempoh itu, beliau akan beraksi untuk kelab Gimcheon Sangmu. Khidmat Kouls dijangka ditagih Osman Los Vieira untuk aksi suku akhir menentang Al-Ahli pada 27 April ini.